Kenapa emas ni kena selalu pegang, kena selalu nampak? Bagi yang belum lagi simpan emas, boleh dengar dulu video ni, save dulu. Nanti boleh buat rujukan bila nak simpan emas. Okey, jadi tuan-puan, yang pertama sekali kalau nak untung dengan emas, jangan tunggu harga terbaik. Harga emas ni sentiasa dia agak mahal. Kalau kita bertangguh, kita terpaksa mula dengan harga lebih tinggi nanti. Mula dulu dengan berapa bajet ada, walaupun serendah 100 dekat e-commerce gap. Dan saya sarankan bila dah ada 5 gram pertama, keluarkan, kena pegang. Emas ni kena selalu nampak, kena selalu pegang, kena selalu belai. Berbeza cara dia simpan duit. Simpan duit jangan selalu nampak, tapi emas kena selalu nampak. Kita lupa tu dari sudut nombor, tapi emas ni lebih kerap kita nampak, lebih kerap kita pegang, lebih keraplah kita fikir nak tambah lagi simpanan emas kita. Kita akan lebih menghargai duit kita dalam tu emas dan kita lebih kreatif macam mana nak tambah dengan lebih cepat emas kita. Jadi emas tu bila kita simpan, dia tak bertambah dengan sendiri. Kita sendiri yang kena tambah. Gaji berdapat bulan-bulan, tapi tak buat simpanan setiap bulan. Jadi buka e-commerce gap dekat bio saya tu, aktifkan akaun walaupun serendah 100, nanti ada duit lebih lagi tambah. Dan keluarkan, letak dalam dompet supaya kita selalu nampak emas kita. Emas ni kecil je macam IC kita, padahal 2,600 dalam dompet. Jadi ambil tindakan.